Assalamualaikum, what is up guys, welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Finally, aku rasa kita dah boleh start cakap Manchester United is back. Walaupun tak full 100%, tapi sangat-sangat convincing lah performance 4-1 menghancurkan Sociedad yang aku rasa banyak team respect. Aku respect diorang, one of the good teams dalam Europe. And benda yang paling aku rasa macam semua orang akan target adalah diorang goal penalty 2 biji. Dia maybe tak patut menang, tapi kalau kau tengok the game, kau akan setuju dengan aku, the amount of chance yang diorang dapat, the fact that diorang dapat banyak chance and tak score banyak chance, aku ada terfikir macam, adakah this is one of the game yang game PSG Liverpool tu dapat banyak chance, lalu kena rompak dengan Liverpool ingat masa game first PSG Liverpool. Tapi kat sini kita nampak Amorim dah slowly instill mindset dalam team dia yang menunjukkan diorang tak akan stop pushing sampai dapat result yang memuaskan lah. But at the same time, ada banyak benda yang aku tak expect lah dalam game ni. Especially aku rasa macam midfield yang mana aku menjadi masalah lama under Amorim. Dia cuba nak sort siapa midfield dan combination midfield dan combination attacking forwards yang sesuai untuk sistem yang dia cuba buat sekarang ni. Dan aku rasa dia macam dah jumpa for the past couple of games lah. Sebab kalau kau tanya aku rasa 3 game lah. Tu lepas game Arsenal ni dalam 3 game lah yang aku rasa betul-betul yang aku rasa Casemiro punya performance yang aku tak boleh target dia. Kau faham tak? Sebab semua setuju kalau aku cakap the first season dia probably the best signing, dia one of the best player. Tapi dah masuk season kedua finish tua. Tapi sekarang ni aku tak tahu kenapa, tapi Casemiro nampak macam dah slowly get into the back to his best form lah. Especially macam aku cakap tadi for the past 3 games. And mungkin juga sebab combination dia dengan Bruno tu menjadi, and aku tak expect. Tapi selagi mana dia berjadi in opposition, tak figure out macam mana untuk hadap, aku rasa just push through teruskan je lah. Sebab kalau mengenalkan Amorim punya style of play daripada sejarah dia masa kat Sporting pun, combination midfield dia suka budak muda yang at least ada stamina besar and boleh kau boleh rely lah. Tapi kau tak boleh nafikan experience yang macam player macam Casemiro, Bruno ada pun mahal tak. And disebabkan tu kita nampak performance yang solid, especially about midfield. Kalau tak, kalau diorang lepas grip midfield ni, sebab opposition ada banyak player yang baik aku respected macam Oyarzabal semua kan. So mudah-mudahan kita tak akan dapat result macam dapat sekarang, especially tengok lepas diorang concede goal dulu, penalty. Walaupun bagi aku terlalu harsh lah penalty tu, yang diorang concede yang awal yang delete kena target. But aku rasa kalau dia kena kat team kau nak penalty kan, so kau tak boleh nak complain banyak. And the paling penting dia pun dapat balik penalty pun 2 biji. And Bruno master of carrying Manchester United kan. So member angkat Manchester United sekali lagi. Aku tahu belakang dia dah sakit, tak asyik nak angkat MU lah. Member dah hat-trick dalam game ni, 2 goal penalty dengan goal finishing top notch macam pure striker punya finish. And aku tak, untuk yang macam selalu target Bruno tu, kadang-kadang aku rasa macam tak ada benda lah aku boleh target Mamat ni, sebab memang tahu dia ni Mr. Reliable lah. So yang cerita semua big teams kalau boleh nak ada player macam Bruno ni, yang mana aku boleh rely on every single game untuk selamatkan dorang. Kalau aku kira berapa kali dah si Bruno ni selamatkan si MU ni dalam sejarah dia dalam Manchester United, aku rasa dah tak boleh kira lah. Terlalu banyak kali lah. Tak kisah ada last minute assist ke, last minute goal ke, hat-trick game macam ni selamatkan the best performer ke. Tapi macam satu asset yang paling mahal lah yang aku perasan juga dalam game ni is Dorgu sebenarnya lah. Sebab nampak beza tau kalau team dia ada pure left back ataupun paksa player lain main kat left back. Macam kita nampak Dalo semua sebelum ni kan, member pun dapat score sini. Sebab the fact that diorang satu player yang pacey, yang boleh run in behind and tear opposition apart sampai ke dapat macam red card semua tu, sebenarnya mahal tau. Sebab tak banyak player ada. Contoh macam kalau tengok Arsenal sekarang pun, walaupun compete for the title, diorang tak ada left back yang macam tu, wing back yang macam tu. Ni ada ni, tapi maksud aku ada dari segi diorang tak boleh nak gunakan untuk so sistem ke apa, tak sesuai apa, tak kisah. Buat point ni diorang atas padang dia tak gunakan, so tak ada lah. So membuatkan aku rasa macam ramai zaman moden punya manager tak guna this type of players. So membuatkan bila kita nampak Amorim utilize player-player macam ni, buatkan aku rasa macam ni lah sepatutnya bola rasa, faham tak? Sebab the style of rigid football yang kita nampak kebelakangan ni, possession play, inverted kadang-kadang yelah berkesan sebab benda yang baru kan, but boring lah. And tipu lah kalau kau cakap aku suka kan tengok selalu sangat. Kau nak tengok game yang laju atas bawah PC fullback macam ni lah, faham tak? Dengan ada pula player yang macam mana aku tak tahu for the past 3 bulan asyik kena boo je, 3 bulan lepas kena boo, sekarang ni lepas game dapat pure respect. Dia dapat put a solid pure number 10 performance dalam game ni yang aku tak expect langsung. Walaupun Højlund
Mamat ni aku rasa macam memang kena pergi somewhere untuk pergi loan ke next season bagi dia bina balik confident dia. Jangan pergi Itali dia dah tunjuk dia boleh main. Kau hantarlah dia dekat Jerman ke kat Spain dia baiki balik asal balik finishing dia. Bagilah Cido tu chance lagi banyak aku rasa. Sebab the amount of finishing yang Mamat ni fail untuk convert astonishing. Otak aku dah tak nak proses lah. Tapi Zirkzee setiap kali dapat bola kau rasa macam Mamat akan create something happen lah. In terms of chances, in terms of assist, kau boleh expect Mamat ni. Walaupun aku rasa kita tengok Zirkzee atas padang, especially macam dengan badan dia besar macam bila dia main ni, dia tak nampak macam player yang number 10 yang akan create chance tau. Sebab dia macam tak ada that vibe of play. Tapi the amount of time yang dia dapat deliver that passes tu buatkan aku rasa macam okay, aku rasa kita nak start put respect lah kat Zirkzee punya nama. Garnacho jangan cakap dia memang antara player aku rasa macam senang cerita macam tak relax lah kan. Sentiasa cuba walaupun setiap kali dia shoot kadang-kadang tepat gol lah, jauh off target lah. Tapi aku lah as a football fan, kalau dia ada dalam team aku memang suka dia. Sebab tu aku faham kenapa banyak team target dari tu masa Januari kan. Sebab dia antara player yang berani tau. Walaupun team tengah tak perform, dia lah outlet yang sentiasa macam mencuba. And dia Bruno, dua ni je yang kau boleh harap. Walaupun kau tahu kadang-kadang dia punya finishing off, tapi kau tak boleh nafikan Mamat ni memang muda lagi, mentah lagi in terms of footballing experience kan. So dengan masa dia akan develop kalau dia under manager yang betul. Bagi aku Amorim so far sekarang masih manager yang betul, sebab dia dah terbukti develop banyak sangat young player. So terlalu awal bagi aku kalau kau nak cakap macam Amorim not that guy pelbagai. Aku sebagi dia at least sampai next season, sebab member tak ada pre-season kan, pun still boleh put perform macam ni on to the next round. Jumpa Lyon, adakah akan menang? So nak cakap sebab Lyon pun solid performance kan. Baru ni dia orang menang round yang sama. So itu akan jadi interesting game. Sebab Lyon bagi aku level-level dalam Liga dia sama macam like Sociedad level-level dalam yang Liga dia orang sekarang, which is dalam La Liga. So kita akan tengok macam mana. Yang paling aku bukanlah sedih lah, yang paling aku macam terkilan Aiden Heaven Mamat ni boleh put in a performance macam hari tu lawan Arsenal tu. Kau dah nampak Mamat ni sebenarnya okay, solid play. Nampak kenapa MU cuba sangat dapatkan dia kan. Macam boleh convince dia dah masuk, walaupun dia ada kat team yang lagi better dan Premier League, which is Arsenal. Obvious gila sebab pathway terus masuk first team terus start dalam game yang penting untuk which is Champions League, yang mana kau nak cakap dia akan automatically go through ke tak, sebab dia orang daripada game yang satu sama kan. Tapi the fact that Aiden boleh put on performance macam ni solid, walaupun tak adalah macam stand out performance apa, tapi kau dapat dah 18 tahun, aku tak expect dia orang akan jadi game changer ke apa. Asal kau dah boleh buat kerja dia orang, buat kerja clean macam Luis sekali kan, buat kerja clean senyap, benda-benda yang simple basic kau dapat buat, tu dah kira mahal lah. Sebab kau muda lagi kan, akan belajar lagi banyak. And aku terkira sebab macam kau faham tau, dalam bola sepak ni kau boleh kira berapa kali center back yang especially EPL lah, top 6 side, berapa kali je center back yang datang daripada academy yang datang ke yang dapat panggil breakthrough ke first team. Sangat-sangat jarang, sebab quality center back susah nak cari. Kau tengoklah Big Six kan, Konate, Van Dijk bukan daripada academy diorang sendiri. Sebab susah nak lahirkan. Arsenal, Gabriel Saliba bukan academy. Chelsea ada Colwill, Colwill academy. Tapi Chalobah pun sama, tapi tak kira lah sebab dia dah loan untuk patah balik kan. So Chelsea memang yang cakap ada memang kilang dari segi hasil yang ada akademi. Tapi jarang lah, sebab kalau ketuk tim lain pun lepas tu City mana ada Diaz lah, Husanov sekarang ni kan, dia punya combination bukan akademi. Kau ambil domba ada banyak center back semua bukan akademi, senang Akanji ke, kau panggil Ake pun daripada Chelsea kan. So shout out kat Chelsea lah. Macam Spurs, siapa Romero dengan, tapi injured kan lama season ni, Romero dengan siapa dah Van de Ven. So itu pun bukan akademi. MU sekarang ambil dapat Haver daripada straight dari akademi Arsenal, yang mana menunjukkan kebelakangan ni quality yang lahir semua solid. Saka lah, si Luis Kelly lah, Nwaneri Aiden Heaven. So sayang lah, tapi aku happy untuk dia sebab dia dapat pathway first team. So, aku tahu kalau dia stay takkan dapat first team, and mungkin dia akan tak dapat dia punya potential yang sebenar. Sebab the fact that kau kena tunggu lagi banyak lama, mungkin kematangan kau terhadap bola sepak lagi lambat. Macam aku jadi macam Gnabry pula, member quality player, tapi disebabkan tak dapat chance betul-betul diberi kepercayaan, faith under manager yang betul, membuatkan dia jadi prime dia dah tua, baru jadi prime 25, 26 baru kita nampak the best of Gnabry kan. Tapi tak nampak awal. So benda-benda tu yang susah kita nampak. And the fact that dia pergi sini, aku consider akan rely potensi. Sebab sama-sama macam Garnacho kat bagi aku,
Diorang dua ni ada di bawah manager yang betul in terms of untuk develop. And tengok sejauh mana Amorim boleh bawa dia ni. Expectation aku sangat tinggi lah.